Oh. Masa kita mari tu memang tak ada rasa stesen minyak, ada dalam botol ya. Kalau kita nak tahu stesen minyak dia, ni stesen minyak dia dah. Lagu ni stesen minyak dia. Allah, stesen minyak pupakaran nyocoh nak ngisi. Ada agak negara orang susah lagi. Nak ngisi minyak kita beratur. Ni kena undur lah, lagi depan lah. Tak boleh kau isi minyak. Okey, kita terus cari spot nak ngisi minyak. Alah. Penuh ngisi minyak. Ya. Okey. Tengok betapa ramainya orang nak ngisi minyak. Allah. Tak nak ngisi minyak ni. Aduh. Kita nak foto dulu. Masih lagi duduk sini, duduk ngisi minyak motor. Pasal grup kita pun ramai, ada 13 orang. Mungkin 10 biji motor, 11 biji. Kita turun sampai sini, cuaca pun start panas dah. Dalam baju pun start peluh dah ni. Kita buka dah lubang angin apa. Tengok tu pakai selapis dah baju. Nak pergi jalan pasal malam. Jalan kawasan bandar. Okey, ni hotel kita dah. Hotel kita ni ada 2 pintu. Di sana pun boleh masuk, di ni boleh masuk. Saya dah hari ni sebabnya action kamera silap tekan video, tekan close up. Dia jadi zoom in. Jadi banyak hari ni kita rekod tak jadi dah. Tak apalah, tak ada rezeki. Bandar dia dah. Kita beli dah puyuk-puyuk todek untuk masuk dah. Untuk makan malam ni. Cuma lauk lah ni, tak boleh nak beli lah. Okey, kita tengah masak. Mungkin belajar ni, nak jelas ni. Tak ada nak macam gini. Apalah. Ada bandar lah. Bigong tak tahu. Kau ni pengen. Okey. Tu ting kita tengah masak telur Masak telur matang. Tadi apa lagi tu? Masak kicap gitulah lebih tak apalah, cukup-cukup makan. Mana ada dulu. Jadi ni bilik kita ada. Bilik 400 single sebilik. Apa? Motor kita pun ada dah parking sini. Mula-mula nak masuk jalan, nak pergi dah patah pun jalan start off road dah. Jalan off road dia. Hakko boleh kira. Okey, jalan menuruni bukit. Jalan berbukit yang begitu tinggi. Mari seluk ikan. Hari ni seluk koku dah. Masuk kali ni. Masuk ke atas. Air sungai dah ada doa. Dah untuk masak malam ni.
Ush, gue terbalik. Main down. Okey. Dan lu tengok ke batu dia ni. Kalau hujan memang agak licin ni. Memang agak licin. Licin. Mana kena ada basic basic enduro ni. Tak masuk jalan ni. Jangan bila naik bukit jangan tegak. Jangan kita nak berhenti di tengah-tengah bukit. Sebab bila kita berhenti kita pulas minyak dia tak segi dah. Jadi kita nak naik bukit tu kita nak pergi dengan laju kita nak pergi dengan laju. Alright, kita mula start rekod dah. Pak Ain sama kau. Aku ni lah dah. Tak siap aku cabut. Cabut ah. Naik kat kemah Kat mana kita? Okey. Kita follow Abang Mac kita. Alah. Lagi. Oh, jalan off-road dia ni jalan memang terbaik Nak kata fast trail dia ni memang bahaya lah kalau jatuh. Sebab jalan dia ni memang batu besar-besar lah kan. Batu dia memang tak kecil Oh, tengah sangat kagum tu. Follow rapat sangat tak boleh juga. Tak boleh baca jalan. Batu besar. Memang ikut lalu air. Oi. Weh, nak tengok lah ni. Tengok kau situasi jalan ni bila lah nak sampai ni. 20 kilo ya padahal. Tapi jalan dia memanglah begitu ekstrim. Tapi jalan ni dia tak ada sakut maknanya dia batu besar-besar ni dia boleh jalan motor. Cuma bila naik bukit tu jangan tegak. Tegak kalau perih memang kah pat tolong. Jadi kita maintain 20 km saja tu tak ada masalah dah. Kita naik pun tinggi dah ni daripada bukit. Oh, debu kuat. Santai. Debu kuat. Jauh lagi kau kampung tu. Tadi masa duduk bawah yang kata 6 km lah. 6 km ni kalau kira tak jauh dah. Tapi Mujulah motor ni sedap ni, selesa. Oh, begi banyak. Begi ni boleh meleh begi malam ni tak apa dah. Boleh makan daging kambing. Daging kambing lagi begi. Cuma tu lah. Daun ni pokok berapa
Kita rehat dulu. Oh, ramai sangat orang datang ni. Okey, kita sapa dah. Sini adalah Dorpatan Hunting Reserve. Ni. Ni maknanya sini ni kalau nak pergi nak pergi hunting tak ada masalah nak pergi hunting tak ada masalah sini ni. Dia ada permit memburu. Permit memburu ada sini. Okey. Permit memburu, buru kambing gunung di sini. Hutan sini. Sini rusik. Oh ya. Kambing pun jumpa ada seekor. Kambing pun. Boleh lah. Sikit dah lagi. Api ni sikit. Kalau tidak besar ke tak habis pula lagi. Tak apa. Gila mu. Tak apa lah muka kita nak pergi habis. Tak makan aku mali aku makan. Oh, biar dia lah bismillah kak. Tak cukup pun. Jadi pun beli ayam pun. Tong ayam beli. Ni tempat sejuk yang bolu tepat. Raja tanya aku sana raja. Allah. Tulis saja. Tulis saja deh. Tengok. Oh. Ceng. Boy. Dia dah sartai. Tak ada. No. Cari hot lah. Boleh 200 tengok ah. 200 tengok. Gila aku kekek kambing. Aduh, gila. Okey, kita selesai sesi gambar. Gila. Pasal nak kampung tu. Alah lucu-lucu. Okey. Ada. Jadi mana? Bodoh ada tengok ah. Alah ni grup kita menceritakan pengalaman mari sini. Agak terharu lah. Boleh sapa sini. Malaysia tu komplain lagi weh. Apa nak weh tau. Pagi Bangla Nepal tahu tahu mana. Padai buat rusuh pun serius. Tu memang teruk. Bersyukurlah kita dengan duduk Malaysia sana. Hidup Tapi negara dia ni hasil payah. Negara kita banyak hasil. Tapi macam New Zealand. Tapi lagu mana tu? Cerita dia hasil. Dia luar. Wah, bukan tak ada asyik bumi dia. Tak ada hasil bumi dia. Minyak tak ada. Ikan pun tak ada. Ikan seraya pun tak ada ni. Sejuk cuaca sini deh. Kita butuhkan jaket nipis sikit untuk melawat kawasan. Teh nongok kat bukit nak naik kita tengok kambing tu. Apa kita kah boleh. Tu kau le mandi kita, ya le mandi. Kita kah. Gini. Naik bukit. Go. Kita kambing. Okey, survey kami sini tak ada kambing jantan. Nak kambing jantan tak? Nak kambing jantan. Sini ada kambing tino. Baru hiking. Dah tunggu pula. Tunggu pula. Condong. Betul condong. Bukit tu. Gunung ni kata bukit tu gate. Gitu. Oh, tinggi. Habis bukit dah. Dia payah kami bukit dah. Kau haji buka dah. Okey. Hari ni kita tak main motor dah, tak ada main motor. Kita pisah kau kambing Kalau ni penyelesaian kita nak pisah kambing, nak malas, nak makan malam ni. Hari ni kita pisah kambing sesah kambing dulu. Memu te garni 01. How much? Tinggal keso. Tiri na pugen tar pori daw. How much? Okay. Iya bayar. Tinggal pun saya.
Okey. Isa. Dia orang sini. Dia ada satu apa panggil? Kasta, kasta. Dia sipir rambut di ujung. Dia sipir rambut ni. Dia ada ekor panjang. So, kepala botak. Rambut pendek tak? Ada so tu panjang. Gitu. Beli ni? Beli. Okey, alhamdulillah kita dah beli dah kambing ni kambing kita. Kambing ekor. Oh. Like party with this goat. Yes. Okay. Ni kepala cai kambing. Ni kepala. Teriuk dah kambing. Okey. Jadi ni anjing tengah siap dah tu. Hampir nak siap dah. Okey, kita sediakan tempat masak kita dah. Gas pun ada. Masak guna gas. Tapi nak ayaknya bagus gul-gul ni apa? Siap awak bagi meja pokok. Baju hijau dah dia ambil tadi dah. Ni beli dah. Kepala dah. Oh tu bos dia. Owner. Mana ya? Besar. Phone dari mana? This side. Tapi aku bau kes bocor ni. Bro. Bagus. Tu ke masuk kita tengah beraksi. Sudah tu. Nak bawa ke gaya masing-masing. Masuk pakai jaket lah aku. Buat orang mana ni ya? Untuk esok. Itu pagi esok. Okey, lauk telah pun masak. Okey, kita ada sup kambing, gula kari kambing, daging goreng kambing. Padu. BBQ malam ni dah. Kita salah telah masak apa. Okey. Boleh dah kita start pakai. Alhamdulillah rezeki malam ni. Before reaching 20 pages, I quit a job my first week's wages. Malam ni dah kita BBQ. Sedapnya. Tak tinggi lagi lah.